Seorang lelaki sanggup berenang selama 3 jam meredah banjir besar untuk memeriksa keadaan ibu bapanya di sebuah kampung terpencil di mana tindakannya itu menyentuh perasaan jutaan rakyat di China. Banjir besar yang berlaku di wilayah autonomi Guangxi Zhuang, selatan China berpunca daripada hujan lebat luar biasa beserta insiden empangan pecah baru-baru ini. Lelaki berumur 30 tahun yang hanya dikenali sebagai Shi itu berkata pada malam sebelum kejadian ibunya menelefon dan memberitahu bahawa bapanya masih belum pulang setelah sekian lama keluar untuk mengalihkan padi yang dituai sebelum itu. Di waktu yang sama, kampung mereka ketika itu telah dinaiki air di mana hampir keseluruhan kawasan tersebut telah ditenggelami sehingga menyebabkan bekalan elektrik terputus. Selepas gagal menghubungi ibu bapanya, Shi mengakui dia tidak dapat melelapkan mata, malah berasa bimbang berkemungkinan bapanya yang berusia 63 tahun itu mungkin telah terperangkap atau dihanyutkan arus deras. Dia bersama seorang rakan kemudiannya bertindak pantas dengan mengambil keputusan menggunakan 2 biji tayar lori untuk dijadikan pelampung sebelum meredah banjir menuju ke kampungnya. Shi mengambil masa selama 3 jam termasuk mengharungi tempoh 1 jam yang sukar sebelum tiba di kampungnya yang berkedudukan hampir 10 km dari bandar. Dia kemudiannya berjaya menemukan bapanya di sebuah rumah persinggahan milik keluarganya sebelum melakukan perjalanan kedua untuk menyelamatkan ibunya pula.